Dan itu sunnah. As the revenges. Adakah bayar sebelum makan tu sunnah? Dia tak kisah nak bayar dulu ke, nak bayar kemudian ke. Nabi SAW meninggal dalam keadaan baginda berhutang 30 gantang kurma. Dan baginda mencagarkan baju zirah baginda kepada penjual yang merupakan seorang Yahudi. So baginda berhutang ya. Dia tengok kat situ. So Nabi SAW sendiri makan dengan makanan yang dihutangkan. Jadi sebaik-baiknya cash lah. Tapi berhutang itu tidak salah. Ataupun bayar kemudian pun tak salah. Satu benda saya nak ingat sebelum saya lupa lah. Pasal ini banyak topik yang cakap ni. Berhutang tak salah. Yang salahnya tak payah hutang. Jadi kadang-kadang orang kata Islam tak ajar pun kita berhutang. Nabi SAW wafat dalam keadaan berhutang. Pun begitu baginda juga ada income yang mana yang membolehkan baginda untuk membayarnya. So ingat, berhutang tak salah, sikit banyak berhutang tak salah. Yang salahnya bila tak bayar, walaupun sedikit. Kalau waktu menawar tu dia paksa, pembeli paksa. Katalah ada 3 kan. Dia kata okeylah, 3 ni sendiri lah. Penjual tak reda. Dia boleh kata no lah. Tapi dia bagi juga. Kalau dia bagi juga maksudnya dia rela. Dia macam mana? Paksa ni bila orang tu diugut kita untuk nak musnahkan harta kita, nak mengancam nyawa kita, nak mencederakan kita. So itu baru kita panggil paksa. Kalau orang tu dia tawar dan dia kejan, bagi lah. Lepas tu kita pun kata okey lah. Itu kita rela.